budget like a pro. Okay, so basically budget like a pro ni apa kata salah satu program yang saya rasa apa kata rugi dah siapa yang tak join, sebabnya ini juga adalah ilmu untuk kita prepare ataupun ready dari segi kewangan kita lah. Walaupun kamu student, tapi sebenarnya dia. Okay, kita mulakan dengan lafaz wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi. Kewangan ke boleh WhatsApp nombor ni lah. Okey, untuk public kan dulu, yang penting kita tulis dulu. Lepas tu kita punya bajet tu jangan over budget daripada apa yang kita sepatut spend. Setiap bulan apa yang penting. Kalau yang extra tu kalau ada extra money ataupun dapat lebih ke duit belanja lebih, baru kita boleh buat. Saya try memang banyak habis duit pada makanan yang biasanya saya suka food hunting lah. Biasa perempuan dia kalah dengan food hunting dengan shopping, barang makeup ke, shopping baju ke, kasut ke, handbag ke. Kalau lelaki mungkin aksesori lah, ataupun apa yang lelaki suka apa? Makan juga. Oh, makan pun sekali kan? Makan viral pun lelaki suka juga kan? Model juga tu. So elakkan ikut lifestyle lain. Mungkin macam kita kena tengok kita punya poket dulu. So kalau kita rasa macam kawan kita tu mungkin dari keluarga yang berada, so mak ayah dia bagi duit mungkin lebih, kita ni mungkin keluarga yang susah sikit, kita tengok poket kita sendiri. Kita jangan tengok lifestyle orang lain, okey? Lepas tu kita movie night dekat dalam bilik ke, kan, sesama kita punya roommate lah. Tak ada lah kita habis bila kita dapat tengok duit dalam bank banyak. Itu bahayanya duit. Bila kita tengok banyak, kita rasa macam oh training tu lah, training ni lah, training. Sebab benda tu nampak macam sikit tau. Macam kita makan tu nampak macam sikit. Bila dah makan, shopping tak apa, ada lagi duit. Lepas dah shopping tu kita menyesal. Sebab apa? Kita seronok tu time tu je. Bila kita macam contoh macam saya shopping handbag lah, baju lah, mahal sampai 400-500. Lepas tu menyesal tau. Sebab kita bukan pakai benda yang sama hari-hari. Kita pun dah boring, lepas tu nak jual balik. Contoh pre-love ke apa ke, dia bukannya benda yang berharga sangat. So kita dah pakai, kita dah experience pakai tu, kita nak jual balik pun macam tak ada harga. Lain lah kalau kita beli yang benda yang memang berharga. Contoh macam 500 tu beli baju, dengan 500 beli emas. Kalau kita jual balik 500 beli emas tu, lepas setahun ataupun lepas beberapa bulan pun kita dapat untung dah. Tapi kalau baju, mana ada harga orang nak beli pre-love sampai 500 baju kita kan. So waktu tu memang saya memang tak ada ilmu sangat. Korang ni sebab korang masih student dan korang banyak sumber untuk dapat ilmu tau. Hire kan, sebenarnya dia lebih bertahan lama. Korang boleh buat eksperimen sendiri. Contoh letak duit RM500 dalam poket dengan emas, contoh 1 gram RM500 sekarang kan. Letak dalam dompet kita dua benda ni, RM500 duit, not duit tu, duit kertas dengan emas. Tengoklah mana yang bertahan lama. Rasa-rasa mana satu yang bertahan lama? Emas kan? Takkanlah kita nak beli handbag yang harganya RM150 contoh. Ataupun lelaki suka apa? Contoh nak beli sport ring baru ke apa kan, untuk motor ke, untuk kereta ke. Contoh kalau ada bawa motor sendiri, kawan modify motor cantik-cantik, kita pun nak juga. Contoh beli barang benda tu 200. Tapi sebabkan kita tak ada duit, kita ada emas je. Takkan kita nak jual emas yang RM500 emas tu semata-mata nak beli benda tu. Mesti kita akan fikir, rugilah nak. Sebabkan lagi pun emas tu kita tak boleh patah dua, nak jual separuh dulu. Kita mesti kena jual satu tu, 1 gram tu, dapat duit, baru kita boleh guna. Tapi sebabkan kita punya macam cara untuk kita cairkan tu susah, untuk kita guna tu emas tu macam leceh lah. Kita akan cuba banyak benda lain lagi untuk kita capai kita punya benda. Contoh kita nak apa, yang reward yang kita nak tadi lah. Masih ada yang memang dalam fasa terbesar, ada yang dalam fasa yang macam keluarga yang berada, nak apa je minta kat mak dapat. Ada yang tak boleh, ada yang dari keluarga yang susah. Jadi
kita kena tengoklah poket masing-masing berapa duit kita dapat sebulan. Contoh kalau kita dapat MARA dapat 800. Apa lagi? Kalau dapat yang kalau overspend. So minggu depan kita kena cover balik. Kurangkan spend tu. Contoh minggu ni kita dah pergi food hunting ke, pergi beli buku ke apa ke yang terlebih bajet kita. Jadi dalam sebulan tu kita ada berapa? Contoh dalam sebulan kita boleh spend dalam 100 ataupun 200. Sebab dalam kita punya bajet tu kita lebih kepada bulan ni dah terlebih. Dalam 7 hari ikut belanja, minggu pertama dah lebih belanja dah. So minggu kedua kita cover balik. Minggu ketiga terlebih belanja lagi, kita cover balik. Jangan terlebih daripada yang bulanan kita punya sepatutnya spend tu. Contoh kita tak boleh spend lebih 300 sebulan. So kita track rekod belanja 7 hari. Setiap minggu tu kita track balik dan kita cover balik lah kalau terlebih. Bulanan 1,000, campur-campur apa semua, kita dapat 1,000 setiap bulan 1,000. Jadi kita kena spend paling kurang RM100 untuk kita simpan. Dan kita kena simpan dalam bentuk yang kalau boleh jangan senang bocor lah. Bila kita simpan dalam bentuk duit ke apa ke, kita rasa senang nak guna balik. Tak apalah, guna dulu lah, nanti kita nabung balik. Tapi sebenarnya susah tau nak nabung balik. Bila kita dah guna memang susah nak dapat balik. So bila buat benda tu banyak-banyak kali, last kita sampai kita dah habis belajar sekalipun tak ada simpanan. Jadi bentuk apa yang susah dicairkan, bentuk apa yang kita rasa macam nafsu kita tu terkawal sikit. Contoh biasanya kita orang akan suggestkan inilah account gap public goal. Sebab account gap public goal ni dia boleh serendah RM100. Jadi RM100 tu insya-Allah lah student pun boleh, orang yang bekerja, yang dah ada anak, 100 tu insya-Allah masih boleh lah untuk disimpan. So RM100 setiap bulan. Tak banyak pun, tapi bila kita buat setiap bulan kita letak, so kita lupakan. Dia forgotten saving. Kita buat saving yang kita boleh lupa. So saving tu wajib ada. Bila kita macam terdesak, kita macam nak guna duit yang betul-betul memang nak cakap makan pun tak ada duit lah. Sampai makan pun sampai kena catu. Dia betul-betul yang terdesak. Janganlah macam ada lagi duit tapi sebabkan nak sangat benda tu kita keluarkan, kita saving. Jadi betul-betul terdesak punya. Kita boleh guna kecemasan contoh ada accident ke apa-apalah kita boleh guna. Tapi sepatutnya kita jangan gunalah yang saving sebab kita belajar. Bukannya kita selama-lamanya belajar. Kita akan kahwin, kita akan ada anak. Bila kita dah kahwin, ada anak, kita punya komitmen lagi tinggi. Jadi bila komitmen tinggi, kita lagi banyak perlukan duit lah. Jadi benda-benda yang saving macam ni lah yang kita akan cari. So benda ni akan memudahkan kita, bukannya untuk orang lain, untuk diri kita sendiri insyaAllah. Itu pun tak banyak lah kan. Baju yang mahal macam RM500-400 tak ada orang nak beli. Yang kita rasa macam megah, kita beli benda yang mahal tu sebenarnya tak ada nilai pun. Kecuali kalau kita beli emas lah, mungkin kalau beli gelang ke, cincin ke, even anting yang kecil pun insyaAllah ada nilai. Tak kisah barang kemas ke apa kan. Tapi tadi tu saya memang tak ada ilmu pasal emas dan saya tak suka emas. Biasa orang Kelantan kan dia memang dari kecil ni sepenjimat macam ni. Waktu tu saya rasa macam yang perempuan tau. Bila kita perempuan, kita dah biasa dengan keluarga yang macam minta apa-apa dapat apa semua. Waktu tu saya rasa macam kedekut ni sama aku ni. Betul, ni jujur. Tapi sebenarnya dia bukan kedekut. Dia bukan kedekut tau. Dah lepas 5 tahun kahwin saya nampak rupanya fungsi yang dia duk kedekut dengan saya tu kan. Dia simpan, dia diam-diam, dia simpan apa semua. Benda tu memang menyelamatkan lah. Dan alhamdulillah kita orang simpan dalam bentuk yang memang susah dicairkan. Tapi alhamdulillah saya belajar untuk dia tak naik walaupun hati tu memberontak. Itu pun tak boleh. Simple. Kadang-kadang macam nak benda-benda viral macam kadang makanan kan. Perempuan ni kalau craving tu kan dia macam dia nak juga benda hentak kaki kan. Nanti korang dah kahwin, nanti korang rasa lah. Kadang-kadang kita boleh je nak cari tu sendiri lah, senang beli je tu, minta dapat. Dan sebenarnya bagus tau kalau dapat suami macam tu. Yang lelaki ni korang kena jadi macam tu. Sebab apa benda tu dia bukan kedekut. Jangan sampai kedekut tangkai jering lah. Ni dia sebenarnya dia mengajar saya untuk elak sifat boros tu. Sampai sekarang saya dah tak ada dah. Yang almari yang nak roboh tu, dia banyak buat preler. Lepas tu sekarang saya punya almari kecil je space. Memang sikit, lepas tu yang semuanya hitam.
So kalau pakai ulang-ulang pun tak kisah, benda tu tak sama tahun kan. Macam tu. So kalau rasa macam lebih sikit, contoh ada 10 helai yang betul-betul pakai dan selesa, saya akan letak benda tu paling depan, dan yang kurang pakai saya akan bagi orang ataupun jual balik lah. Kita dapat duit ataupun kita bagi orang kan. Bila dah bunyi banyak bagi orang je lah kan. Buat amal jariah, kadang bagi kat masjid ke apa ke. Tapi saya tak akan bagi almari tu macam dulu tau. Memang macam nak roboh. Sampai sekarang lagi almari tu aja memang dah sengit dah. Memang penuh sangat baju. Dan sebenarnya tak ada, tak datangkan apa-apa manfaat pun. Kita punya sendiri perasaan kita je. Macam handbag pun sekarang pun saya pakai yang betul-betul saya perlu pakai, dan banyak pakai backpack je lah sebab dah ada anak kan, pampers apa semua muat nak sumbat. So itu pengalaman saya sendiri. Korang jangan itu adalah mas nak beli motor, daripada kita hutang baik kita beli cash. Jadi nak beli cash kita simpan mas. Sebab tu kami kumpulkan benda ni supaya ni reality. Maksudnya apa? Kami pun sama je macam adik-adik, sama je. Mana kita kumpul sikit, kumpul, cabar lagi kita jual lah. Lepas tu ni salah satu seminar perniagaan. Kami pernah masuk kelas seminar dulu 2020 sebelum PKP 2019. 2019 kami masuk kelas seminar itu berapa? 50,000 kelas seminar bisnes lah. Jadi waktu tu kami jual perak, kami mengadu perak dan kita jual untuk kita masuk seminar. Kita nak belajar ilmu niaga kan. Jadi bila kita jual, ada profit, kita simpan balik emas. Faham tak? Jadi nak bagi tahu, emas ni membantu tak? Alhamdulillah, sangat membantu. Dan yang terakhir banjir lah. Allah uji, insyaAllah mereka ada banjir, rumah kami pun terkesan. Tapi alhamdulillah, bila kita ada, tentu waktu banjir di Hulu 1 tu kami jual 100 gram. 100 gram waktu tu dapat 20,000. Waktu tu segram 200 lebih. Jadi kami 100 gram waktu tu jual, kami dapat 20 ke 24 ribu macam tu. Sekali 100 gram tu nilai berapa? Dekat 50,000. Faham tak? So nak bagi tahu apa? Emas ni tak rugi. Makin lama dia makin untung. Tu kita kata terpaksa kaya. Kita tak kaya, tapi kita terpaksa kaya. Macam Cik Alia, saya tak nak yang 50,000 tu, saya nak 150,000 tu je. Kan? Contoh lah. Kan? Tapi nak buat macam mana? Aku emas ni emas kuasa. Jadi itulah kelebihan emas. So jadi inilah dia pengalaman kami dengan emas. Jadi so far ada apa-apa tak pertanyaan yang korang nak tanya? Ada? Tak ada? Kalau kita simpan jadi dia macam kena pegang cash je tak boleh macam simpan dekat bank ke emas tu takut Okey. hilang dia. Soalan dia, kalau kita simpan emas perlu simpan fizikal, boleh ke simpan mana-mana? Okey, jawapan dia boleh. Kita tak nak simpan fizikal, nak terus simpan, kita beli dalam satu platform tu, kita tak keluarkan fizikal pun boleh, tak ada masalah. Sebab tu Public Gold dia faham. Public Gold dia faham kita orang Malaysia majoritinya rakyat kebanyakan. Jadi apa dia punya satu platform, dia panggil Gold Accumulation Program akumulasi emas. Maksudnya simpan sikit. Jadi kita boleh simpan emas sikit. Serendah berapa? 100. Serendah 100 bersama berapa? 0.2 gram. Jadi kita simpan sikit. Kita boleh je nak keluarkan fizikal. Kalau kita tak nak fizikal, kita nak pakai duit, kita boleh jual terus tanpa kita keluarkan fizikal. Boleh, tak ada masalah. Jadi itulah kelebihan dia. Jadi macam korang student kan, semua nak kahwin kan? Kita tak ada yang nak kahwin. Semua nak kahwin. Standard kahwin berapa perlu ada? Cik siapa nama? Ni cik siapa nama? Ya, Azura. Berapa kalau kahwin berapa perlu ada? 1,000? Siapa nak kahwin dia? Berapa anggaran? 30? Berapa? 30?
30? Okay. Lupa dentist. Saya dulu. Okay. Tak ada masalah pun. Ikutlah berapa yang nasib kan. 10,000, 20,000, 30,000. Contoh 30,000. Jadi saya nak bagi satu tip untuk orang perempuan. Siapa nak angkat tangan? Tu je nak. Okay. Tipsnya adalah, kalau korang dah ada calon, yang pertama, tetapkan berapa korang nak kalau korang nak kahwin. Contoh, cik akak kita nak 30,000. Jadi 30,000, anggaran lebih kurang 30 gram. Betul tak 30 gram? Cuba kira 30 kali 500. Contohnya kali 500 15,000. So maknanya 60 gram lah. Okay, 60 gram. So maknanya kena ada 60 gram. Okay, so apa yang kena buat daripada sekarang, kita simpan emas. Masih yang sama, kalau kita dah ada calon semua dah calon kan, bagi tu calon kita, saya nak nanti time saya kahwin, kita kahwin, bagi saya emas, saya tak nak duit. Bagi tahu dia, calon, saya nak emas, saya tak nak duit. Jadi kalau dia tanya kat mana saya nak dapat emas, beli dengan saya. Faham tak? Jadi korang simpan emas. Ni saya nak bagi korang faham ni. Korang simpan emas sebulan 1 gram, segram 500 contoh lah. Simpan, korang pun dah ada 60 gram. Bagi tu calon, saya nak emas, saya kahwin nanti saya nak emas, saya tak nak duit. Boleh berapa? 30,000 ataupun 60 gram. Macam mana saya nak dapat emas? Beri dengan saya. Jadi si calon ni, dia dah 30,000. Dia bagilah kita 30,000. Faham? Dia bagi kita 30,000, kita bagi dia berapa? 60 gram lah. Faham tak ni? Bila nak kahwin, dia bagi kita 60 gram. So maknanya kita dapat 60 gram dan 30,000. Faham tak? Faham tak ni ya Allah? Faham tak? Faham tak? Itu cara dia. Orang lelaki bapak tak dengar lah Jadi korang simpan emas. Jadi bila nak kahwin, minta dalam emas. Sebab tu kalau orang yang nak berhutang, kalau tanya saya prefer kalau dia nak pinjam dalam bentuk emas. Dia nak pinjam 500, saya tak nak bagi dia duit, saya bagi emas. Ni emas saya 1 gram, harga dia 500, okey. Tapi nak bayar balik, saya nak 1 gram, saya tak nak 500, bagi saya 1 gram. Sebab apa? Harga emas ni berubah. Boleh jadi waktu dia nak bayar kita, waktu tu 1 gram dah jadi 700. Jadi nilai emas kita 1 gram. So maknanya apa? Nilai yang kita pinjam tu tetap sama, tetap 1 gram, tapi nilai semasa dia berubah. Faham? So seronok tak simpan emas? Siapa sebelum dengar apa ni kelas hari ni? Oh kelas tak, maksudnya kita punya perbincangan hari ni, siapa sebelum ni dia tak ada, dia biasa je dengan emas, tak suka? Ada tak? Ada? Memang tak suka emas kan? Tak, maksudnya dia macam emas, okay. Skeptikal kot. Awak, siapa nama? Cik Puan Shazana. Raimi. Naimi. Masya Allah. Ada lagi? Seorang je? Ada lagi? So sekarang ni boleh tak Cik Puan Naimi boleh share tak? Sinilah kat depan lah. Bagi tepukan sikit. Tak, ni penting. Nanti saya share sebab apa. Okey, boleh share tak sebelum lepas dengar dengan lepas dengar apa yang Cik Puan Naimi dapat? Sebelum dengar saya macam biasa je. Lepas saya dengar saya cakap, saya pun nak join pun legal. Okey, tak. Maksudnya kenapa emas? Boleh cerita tak kenapa emas? Yelah sebabnya kan macam kalau tengok tadi dalam rate pulangan yang kita dapat, lepas dah tolak 2.5 zakat tu pun emas yang paling banyak. So macam lagi paling berbanding melabur emas. Masya Allah, boleh katakan. Ada yang nak share?
Ke saya random je? Boleh? Ustaz kita boleh? Boleh tak? Jangan risau, kita je. Kita sama je, muda ni. Umur apa 20? Sama lah. So apa yang saya pada hari ini, kalau kita menambah emas contoh start daripada 2025 ni, mungkin lagi 5 tahun harga emas dia akan naik. So bila kita start kumpul emas ni hari ni, tahun ni, InsyaAllah nanti kalau kita nak keluar duit, kita nak keluarkan emas tu, jadi kita nak nak jual balik emas tu, mungkin lagi tinggi lah harga emas tu, kita dapat pulang balik kita. So it's important lah macam untuk beli emas sekarang, jangan tunggu lama sebab nanti emas mahal. So apa yang siapa nama tadi? Akil. Apa Akil rasa lepas dengar daripada awal tadi? Sebab awal kita cerita pasal bajet, lepas tiba masuk emas lah. Penting tak ilmu emas? Sebenarnya penting lah ilmu emas ni sebab mungkin sebab kita ni lelaki so kita tak faham sangat. Tapi nanti bila kita dah makin umur umur ni, so emas ni penting lah sebab kita punya bajet kita nanti bila kita nak kahwin semua tu. So important lah emas ni sebenarnya. So dah ready nak kahwin? Tak ready lagi. Terima kasih, Masya Allah. Siapa lagi? Okay, Cik Puan Maria. Cuba cerita sikit. Apa yang Madiha dapat? Yang bila dengar pasal emas, pasal yang Cik Puan Madiha dengar lah. Apa yang Cik Puan Madiha dapat? Okey, jadi apa yang saya dapat, nampaklah emas ni lagi banyak macam benefit dari kalau kita simpan duit biasa. Sebab macam kita emas macam susah kita, macam kalau kita dapat duit senang je kita nak membazirkan. Tapi emas ni macam tak senang kita nak keluarkan. Lepas tu nilai dia pun lagi besar, benefit dia kita dapat kalau kita simpan pun lagi banyak daripada kita simpan duit. Masya Allah. Bila tu bukan. Okay, seorang lagi yang kat belakang. Mana? Okay. Cik Akak. Boleh cerita? Sini. Siapa nama? Okay. Mana-mana boleh. Nak kat belakang boleh, tak ada masalah. Okay, cerita je. Nama Awatif. Awatif, okay. Okay, apa yang saya dapat daripada program ni, kalau nak saving dengan emas. Sebab dekat masa depan nanti akan lebih menguntungkan daripada saving duit. So dah ready lah? Dah fikir dah. Dah fikir? Okay, bagus. Itu yang kita nak. Sebab lepas ni terus je. Okay, ni Cik Akak kita. Ni dia. Cuba cerita sikit. Cuba cerita lain yang dari yang lain. Apa, kenapa emas? Penting tak? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Saya rasa emas ni memang penting lah lagi-lagi untuk long term saving. Sebab kadang-kadang orang dia nak income tu dia nak macam pulangan tu macam short term kan. Tapi sebenarnya better lah emas sebab kita long term dan boleh dapat lagi banyak. Sebab orang selalu tak simpan emas sebab dia fikir macam dia nak kaya cepat. Betul. Masya Allah, boleh katakan. Masya Allah. Okey, sebenarnya emas ni topik dia besar. Dan ini mungkin kita sharing dalam 10%. Sebenarnya banyak dia punya step. Sebab macam mana kami berada sekarang, kami memang betul-betul simpan emas. Jadi macam mana kami nak share kepada adik-adik semua. Jadi kita cerita mana yang dengan masa yang ada. Tapi kalau kita cerita panjang, sebenarnya mesti akan rasa lepas ni saya akan tukar semua simpanan saya dalam tu emas. Tapi sebab masa yang ada berapa jam ni, so kita share mana yang kita boleh share lah. Tapi paling kurang maksudnya apa, daripada tajuk kita hari ni berkaitan dengan bajet pro ni, maksudnya apa, masalah orang muda, kewangan dia, tu dia. Dan dia ada sumber. Contoh dapat 800-900. Mungkin ada yang buat side income. Contoh mungkin buat Grab, jual makanan, buat bisnes sikit-sikit. Dia ada side income. Jadi kat mana, macam mana kita nak urus dengan kita menyimpan lah. Nak kaya, 80% orang yang kaya ni dengan cara urus duit tu je.
Dan cara urus duit adalah dengan menyimpan. Dia tak ada orang kaya, dia tiba-tiba dia banyak duit. Kalau dia tak pakai menyimpan, jadi dia nak ada duit. Betul tak? So, sebab tu kita cerita tentang emas. Okay, jadi saya rasa itu sahaja, insyaAllah. Jangan saya cek. Oh, habis lah. Okay, kat awal Tak ada. Oh, tak ada. Okay. So, siapa sini ada IG? Okay, kami berbesar hati nak share satu ibu percuma, okay, berkaitan dengan kewangan. Jadi baca ibu ni supaya korang ada terdedah lah pasal emas. Mungkin korang dah tahulah, tapi kita nak ajar supaya ada ilmu yang betul. So, korang pergi dekat IG ni, tak ada beasiswa lah, kita pakai pinjaman Selangor. So, waktu tu family pun bukan orang yang senang. Dan saya ni memang daripada kecil orang yang duit masuk tak keluar. Faham Maksudnya apa? Kalau duit dah masuk, memang saya tak ada shopping, tak ada, memang saya akan simpan sikit. Jadi waktu zaman saya belajar ni, saya try macam-macam benda lah. Kita jual air kotak, air botol. Waktu yang saya ingat lah, first time saya niaga, saya beli air mineral macam ni, botol kepala biru, air apa nama dah? Desa kan? Sebiji kan. Saya beli yang botol besar. Lepas tu saya letak dekat depan tangga kat asrama lelaki. Sebelah tu saya letak tabung. Jadi saya mengharapkan orang ambil, orang bayar lah. Jadi selepas seminggu, botol habis, duit tak ada. Maknanya saya rugi lah. Dan benda tu berlaku kan. Tu yang pertama. Yang kedua, saya ada join macam-macam lah. Salah satunya, ada satu tu kita panggil U-Fund token. Dia kata kita masuk sekian, nanti kita akan dapat pulangan sekian-sekian. Biasa dengar. Ada tak student kawan-kawan korang yang pernah join? Belum kan? Kalau boleh jangan lah. Sebab benda tu memang scam. Memang tak ada jalan mudah nak kaya. Waktu tu saya masuk 500 saya silap. 500 student ni besar kan? Tambah zaman tu memang 500 bagi besar. Jadi kita masuk, yang best ni, scammer ni, dia buat macam ni. 4 percubaan yang pertama berjaya. Okey, orang grup yang pertama masuk, okey dapat, dia yakin. Dia ajak kawan dia, jom masuk, aku dapat ni. Dia ajak kali kedua, pun dapat. Yang ketiga pun dapat, yang keempat ni memang confirm ni memang terbaik. Dia kosongkan seluruh simpannya dia masuk. Lalas semua kena. Jadi waktu tu saya kena lah. Banyaklah. Itu pengajaran yang kedua. Yang ketiga, saya pernah masuk ada satu jual SIM card lah. Dia saingan Twin Talk waktu tu, West Mobile. So waktu kita pun semangat, saya pump duit beli SIM card tu, nak niaga. Dah lah SIM card tu, dia punya connection dia semua tak boleh pakai. SIM card ada, dia tak boleh pakai. So itu kerugian yang saya dapat. Jadi banyak benda lah yang bila kita join sebab apa? Sebab masalah kewangan. Kita ada masalah kewangan, kita nak achieve duit lebih, tapi kita tak jumpa jalan yang betul. Bila kita join punya scam, so duit tak dapat, duit yang ada pun hilang. Jadi kesimpulannya adalah tak ada jalan mudah untuk kaya. Tak ada jalan mudah, melainkan dengan pengurusan kewangan dan saving. Itu je. Sebab tu orang yang ada ilmu, dialah yang akan pandai urus kewangan. Macam emas. Emas dah betul lah, tapi bila kita tak ada ilmu emas yang betul, kita cari platform yang salah, emas tetap emas. Emas sudah bernilai, tapi dia jadi tak bernilai sebab apa? Platform salah. Kita pun tak ada ilmu emas, kita akan nampak emas ni merugikan. Contoh, hari ni 500, kita beli hari ni. Dan kita beli emas guna duit yang memang kita nak survive. Contoh, kita ada 400, kita beli 400 beli emas. Bila kita nak pakai, kita nak pakai duit, kita jual emas. Kita jual pula bukannya kita jual waktu harga emas tengah naik.
Kita jual, waktu kita nak bagi kita jual. Kita tak dapat 400, kita dapat 300. Kita rasa emas menipu bila masa untung. Sedangkan kita yang tak pandai. Sebab tu nak berkaitan dengan emas, dia perlu ada ilmu. Dia perlu ada ilmu dan dia perlu ada pembimbing yang betul. Sebab tu kami banyaklah pasal emas pun. Ada yang pernah dengar nanti dekat lah. Ada yang pernah dengar QM? Ada yang pernah dengar? Macam pernah dengar kan? Familiar kan? Sound familiar kan? Ada? Ya, quantum method. Jadi saya tak tahulah dia scam ke apa. Tapi banyak yang kenalan saya join tak dapat sampai sekarang. Start tahun lepas. Start 2 tahun lepas dan start tahun lepas meletup. Yang viral satu Malaysia. Dan family kami pun ada yang join 40,000, ada yang 100,000 ke 600,000. Yang seorang tu 170,000. Sebab tu emas ni kalau sebab orang kita ni cepat terpengaruh. Dapat 20%, 10% kita jadi seronok. Jadi benda tu bahaya lah. Jadi sangat penting lah. Emas dah betul, tapi kena cari platform yang betul dan kena ada pembimbing yang betul. Termasuk juga kena ada ilmu yang betul. Jadi itu kesimpulan lain lah. Jadi insyaAllah dekat tadi tu pun ada website. Kalau korang masuk link tadi tu, kan Public Malaysia, tu website emas kami. Itu semua detail ada. Okay. Kena back. Okay. Dekat situ ada semua detail. Macam mana nak beli, kaedah macam mana nak mula, semua benda lah, semua ada kat situ. Jadi korang boleh je, kalau boleh baca, boleh tengok. Kalau tak faham, korang boleh je tekan link WhatsApp kat situ, nanti kita akan bantu. Nak turun daftar semua boleh, tak ada masalah. Tetapi korang yang belum daftar, boleh daftar lah. Okay kan? Boleh support Cik Puan Hidayah kita. Nanti kita akan masukkan dalam grup. Sebab kita ada dulu support. So bila harga emas murah, kita akan share. Bila harga emas tengah mahal, kita akan beritahu, okay, ini emas nak naik. Dan kita beritahu lah kenapa emas tengah mahal. Kita bantulah. So pasti ejen tu dia betul-betul berdaftar lah. okay. Pernah ada jumpa ejen lain ke? Tak pernah, tapi pernah dengar cerita kawan lah dia ke scam apa? Dah lama cerita tu, saya tak Cuba ingat. cerita. Saya tak ingat sangat. Oh tak ingat? Brand apa tak tahu? Brand apa? Tak ingat. Tahun bila? Memang kami ni sebab saya dah banyak kena scam, jadi saya dah tak percaya orang. Sebab kita dah pernah kena. So sampailah kawan baik saya, dia cerita yang pasal, Ada gambar dia tu. Mana tu? Ni. Dia cerita pasal emas dan saya terdetik. Kami bukan simpan emas, tapi kami terdetik yang ni. Kami nak, yalah kita tengok macam tahap biasa je, duit tak bertambah. So apa kami buat? Kita buat uncang kan time tu. Ni orang ni, Syawal. Tuan Syawal ni. Ni saya, 2017. Dia lah orang yang kenalkan kami pasal emas. Waktu tu saya tanya dia, bahasa saya dengan dia lah, Syawal aku nak leceh kau lah. Nak jual emas. Berapa emas? Sekilo berapa? Sebab saya dulu bayangkan sekilo gula RM4. Emas mungkin dalam murah ratus, 100, 200. Saya tak faham lah tu. Saya tanya sekilo berapa? Dia kata, kau nak beli lah, sekilo RM180,000. Okey. Padahal nanti, mahal je. Sebab tu saya boleh cerita pasal RM180,000. Sebab itu benchmark harga saya. Orang yang tak pernah simpan emas, dia tak ada benchmark harga. Orang yang tak simpan emas, dia tak ada benchmark harga. Berapa harga pemula dia. Sebab tu saya boleh cerita berapa benchmark harga saya. Segram 180. Sebab itulah waktu kami beli, segram waktu tu 180. 182 kami beli. Kami beli terus 50 gram. Waktu tu 9,000. Sekarang 50 gram dekat 20,000. 20,000 lebih. Jadi kami tanya dia macam mana. Jadi dia cerita lah. Dan waktu tu pula tengah hangat ada beberapa company emas yang tak berapa okey. Jadi dia cerita lah, tips macam mana nak beli emas. Dia kata kena cari company yang betul. Yang kedua, kena cari dealer yang betul. Sebab apa? Macam mana nak tahu betul-betul? Mudah je. Contoh
nak tahu benda tu legit ataupun okey tak okey, boleh tak siapa-siapa bagi tahu apa tanda dia? Kita nak tahu produk tu bagus tak bagus, apa? Masa kita bila tengok, kita tahu sebab dia ada tanda-tanda ni. Boleh bagi contoh tak? Review lain, CJ lain. Sebab apa kita trusted dengan benda tu? Faham tak soalan? Apa yang kita rasa meyakinkan? Sebab customer ramai, kita pergi mana-mana kita dengar orang cerita pasal benda tu, pergi mana-mana kita nampak benda tu, dan dia banyak, office dia mudah dapat, senang akses. Ini salah satu. Jadi pengalaman kami sepanjang kami terlibat dengan MAS, yang kami nampak memang public good adalah yang terbaik. Dan dekat Malaysia kita nombor satu. Kita salah satunya company MAS yang ada menara besar dekat Jalan Tun Razak. Kita ada 20 branch MAS. Kita ada museum emas kita sendiri. Dan kita ada 5 branch dekat Indonesia. Dan kita ada lebih kurang 2,000 penyimpan emas sekarang. Jadi ini kalau tanya saya, memang platform kita dah nampak lah. Memang public good ni nombor satu. Dan yang kedua, cari dealer yang betul lah. Sebab dealer pun ada macam-macam. Ada yang dia buat part time, ada yang dia, ada setengah ni saya share lah. Dia nak beli emas. Dia contoh, benda ni berlaku kat kami. Kami selalu share pasal emas. Jadi ramai orang datang tengok, tanya. Dekat WhatsApp tu beribu lah orang tanya pasal emas. Tapi kita bantu je lah. Bila dia nak beli, dia pergi daftar dengan, dia kata, oh kakak saya pun buat, abang saya pun buat, adik saya pun buat. Jadi bagi kami tak ada rezeki lah. Yang jadi masalah, bila dia ada masalah, dia datang kat kita. Sebab apa? Betul, walaupun kakak dia agent ke dealer dan sebagainya, tapi bila dia ada masalah, kakak dia pun tak tahu macam nak bantu dia. Sebab tu kita nak beli ni, dia bukan pasal dasar family, pasal kawan. Bila berlaku masalah, kadang kita nak cakap kawan, tak cakap lain pula, kita pula tersepit. Kawan ke family, sama lah. So, sebab tu benda ni yang penting, selagi mana dealer tu dia full time dan dia bersungguh, dia boleh bantu kita, ada provide support dan sebagainya, okey lah. So itu salah satu ciri lah. Dan yang keduanya memang dia fokus. Dia fokus buat benda tu. Dia tak adalah tiba cerita benda lain. Maknanya dia memang fokus dia buat benda tu. So boleh kita boleh katakan yang dealer tu adalah trusted.